Bismillah, Assalamualaikum gang. Jumpa lagi kita dalam video kali ni. Hampa dah makan ke tu? Pernah tak kita tertanya-tanya apa hakikat kewujudan kita ke alam ni? Adakah kita ni betul-betul wujud atau wujud kita ni cuma bergantung pada wujud yang mutlak? Hampa cuba ambil masa sekejap, tarik nafas pelan-pelan, lepas tu renungkan betul-betul soalan ni. Okey, jom kita bincang. Kami nak bawa kita semua selami satu konsep agung dari ilmu kerohanian dan tasawuf, iaitu Al-Wujud Al-Mutlaq. Tapi awas ya geng, buang jauh-jauh fahaman pantheism tu. Sebaliknya, kita wajib pegang kuat pada monotheism. Perbezaan antara pencipta dan ciptaan tu sangatlah jelas dan mutlak. Maksud sebenar Al-Wujud Al-Mutlaq ni adalah hakikat bahawa wujud yang mutlak, hakiki dan sebenar-benarnya hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Memang tiada yang lain. Dalam kefahaman kerohanian yang lurus, hakikat ni kita sebut sebagai wajibul wujud. Wajibul wujud ni bermaksud kewujudan yang mutlak dan hakiki. Allah Subhanahu Wa Taala itu wujudnya nescaya, tidak bermula, tidak berakhir dan sama sekali tak perlukan apa-apa atau siapa-siapa pun untuk wujud. Kewujudannya berdiri dengan sendirinya, penuh dengan kesempurnaan. Dialah satu-satunya wujud yang sungguh-sungguh hakiki. Habis tu, macam mana pula dengan kita kan? Manakala diri kita dan alam semesta ni pula dipanggil mungkin wujud, iaitu wujud yang diadakan oleh pencipta. Kewujudan kita ni semua dan sentiasa bergantung kepadanya. Dari saat kita dilahirkan, sehinggalah ke saat kita hembuskan napas yang terakhir, kita sentiasa berhajat kepada belas kasihan dan kudratnya. Pendek kata, kita tak akan mampu wujud waimah sesaat pun kalau tanpa keizinan daripada Sang Pencipta. Sebab itulah geng, penting sangat untuk kita jaga garis pemisah ni dalam minda dan hati kita. Dalam akidah monotisme yang sejati, perbezaan antara pencipta dan ciptaan sentiasa terpelihara. Pencipta adalah wujud yang memberi, yang mencipta dan yang mutlak. Ciptaan pula adalah wujud yang menerima, yang dicipta dan yang bergantung sepenuhnya. Jangan sesekali kita tergelincir dari kefahaman yang teguh ni tau. Bila kita dah faham dan kita hayati betul-betul hakikat kewujudan ni, sampailah kita kepada satu kesedaran. Bila kita berjaya leburkan ego dan hawa nafsu dalam jiwa melalui satu proses kerohanian yang dinamakan fana, barulah kita sedar yang sebenarnya diri kita ni langsung tak ada daya. Fana ni, dia ibarat matinya keakuan kita, hancurnya rasa megah, rasa hebat dan rasa mampu di dalam diri. Yang tinggal hanyalah perasaan hina dan fakir di hadapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hampa masih keliru, mari kami bagi satu contoh mudah untuk kita faham. Konsep ni ibarat matahari dan cahaya siang harinya. Cahaya siang tu wujud hanya sebab wujudnya matahari. Kalau tak ada matahari, tak wujudlah cahaya tu. Macam itulah kita. Kewujudan kita ni hanyalah bersandar sepenuhnya pada kudrat dan rahmat pencipta kita. Tapi kita sebagai cahaya, takkan sesekali berubah menjadi matahari tersebut. Hamba tetap hamba, pencipta tetap pencipta. Geng, penjelasan ni tak bermakna kita patut tinggal amalan syariat kita sekarang. Syariat yang dibawa oleh junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap wajib kita patuhi. Malah kita kena tingkatkan ibadat dengan lebih makna. Carilah guru mursyid untuk bimbing perjalanan jiwa kita. Segala yang kita bincang ni bukan sekadar untuk dihafal di akal saja, tapi ia adalah peta untuk perjalanan pulang yang perlu dialami dan dirasa betul-betul di hati. Alhamdulillah, syurga ni tinggi geng. So, selamat mendaki. Haha, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Aku yang memandang di dalam lubuk hati, mencari-cari zat rahsia yang katanya tersembunyi. Aku yang melihat alam meliputi, wujud menyertai, lalu ku pindahkan alam ke dalam mata hati. Aku hakiki, aku